Ni AI, dan ini juga AI. Semua model AI ni mempunyai persamaan yang sama, memudahkan kerja dan meningkatkan produktiviti. Memang kita tak boleh lari. The Ministry aims to position Malaysia as an AI nation by 2030. Jadi apa yang membezakannya? This is where human ethics comes in. Sebenarnya AI belajar daripada data kita. Sekali lagi, sewaktu kita typing, upload gambar atau share video. Sebab tu, jangan suka hati suai AI dengan dokumen sulit seperti maklumat peribadi dan maklumat syarikat. Dulu, nak buat fitnah, kena pandai edit. Sekarang, cuma perlu pandai prompt. AI boleh cipta gambar palsu, tiru suara orang dan juga cerita yang tidak pernah berlaku. Evolusi cyberbully dah berubah. Dulu, keyboard warrior. Sekarang, prompt predator. AI tak ada hati, tapi kita ada. AI hanya ikut arahan. Persoalannya, siapa yang bagi arahan? Sebab tu, jangan guna AI untuk menipu. Jangan guna AI untuk menjatuhkan orang. Dan jangan percaya apa yang kita nampak di internet. Ini bukan soal keselamatan internet sahaja, tapi ini soal etika manusia terhadap dunia digital. Nama je Artificial Intelligence, tapi sebenarnya siapa yang kena intelligent? Fikirkan.